adakah solat sunnah sebelum Jumaat? Biasanya dibuat sebelum khatib berkhutbah. Syukran. Solat Jumaat di zaman Nabi SAW, azannya 1 kali. Dan Nabi SAW ketika waktu azan, sebelum azan tu Nabi naik ke atas mimbar. Lepas tu barulah muadzin berazan. Selepas azan Nabi berkhutbah. Habis khutbah Nabi turun dan terus jadi imam. Tak ada qabliyah ketika itu. Dari sinilah kita tengok ternyata Nabi SAW tak buat qabliyah Jumaat. Sebab di zaman Nabi seperti itu. Okey? Tetapi di zaman Uthman bin Affan barulah azan menjadi 2 kali. Azan menjadi 2 kali. Di zaman Abu Bakar, zaman Umar masih 1 kali. Dan mereka masih buat seperti mana yang Nabi buat. Cuma segelintir para ulama zaman sekarang, mereka membuat qabliyah Jumaat itu dengan alasan bahawa Jumaat itu dia setaraf dengan zuhur. Kalau zuhur ada qabliyah zuhur, maka Jumaat ada qabliyah. Itulah dia. Okey? Cuma kalau kita nak ikut apa yang Nabi SAW buat, maka insya-Allah itu yang terbaik. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang Nabi buat. Tak payahlah menambah-nambah. Cukup apa yang Nabi buat itu pun kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Faqad kufitum. Insya-Allah itu yang terbaik. Itu dah cukup untuk kalian. Okey? Barakallahu fik.